Segala puji bagi Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang sentiasa bertambah dan kurniaannya yang melimpah ruah. Dialah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan serta mengurniakan kepada kita segala fadilat dan keutamaannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Dengan sebuah penyaksian yang kita harapkan dengannya kejayaan di negeri akhirat dan kenikmatan syurganya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baginda telah menasihati umatnya sehinggalah baginda wafat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat dan salam ke atas baginda, juga ke atas ahli keluarga dan para sahabatnya, yang merupakan bulan purnama di kala kegelapan, serta pembela dan pendukung kebenaran. Amma ba'du, wahai kaum muslimin sekalian, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan beramal sebelum tiba perpindahan dari dunia menuju akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wahai kaum muslimin sekalian, telah datang kepada kalian sebuah bulan yang penuh keuntungan dengan naungan, kurniaan, keindahan dan keagungannya. Ia hadir sebagai seorang tetamu yang bercahaya dengan keutamaannya yang luar biasa dan syarat dengan segala kebaikan. Dan panjatkanlah kesyukuran kalian kepada Allah Ta'ala kerana Dia telah mempertemukan kalian dengan bulan mulia ini dan memberi peluang kepada kalian untuk beramal di dalamnya. Betapa ramai yang berhajat untuk sampai ke bulan ini namun tidak sempat untuk bertemu dengannya. Dan betapa ramai yang mengharapkan untuk menemuinya, tapi hajatnya itu tidak kesampaian. Wahai kaum muslimin sekalian, telah muncul anak bulan bagi bulan Ramadan. Betapa ramai insan yang kita cintai, kaum kerabat dan rakan-rakan kita yang telah pergi meninggalkan kita. Maka ambillah iktibar daripada pemergian mereka. Kerana sesungguhnya pemergian mereka adalah sebuah peringatan, pengajaran dan amaran. Maka bersegeralah beramal sebelum tiba saat di mana taubat tidak lagi diterima. Kesalahan tidak dapat ditebus dan tiada seorang pun dapat menebus dirinya daripada api neraka dengan harta. Zahirkanlah kepada Allah Ta'ala dalam bulan suci ini amalan terbaik kalian. Yang kesungguhan dan keteguhan azam seorang akan berjaya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam bulan Ramadan melebihi kesungguhannya pada bulan-bulan yang lain. Wahai kaum muslimin sekalian, inilah bulan penerimaan amal dan bulan kebahagiaan, bulan pembebasan daripada neraka dan bulan kedermawanan. Inilah saat untuk meningkatkan darjat dan mendaki tangga kemuliaan. Inilah masa untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Jika engkau benar-benar mahu bersungguh, inilah waktu untuk beribadah jika engkau telah bersedia. Hembusan angin penerimaan amal bertiup, anugerah melimpah ruah, sekalian syaitan pula binasa. Kini pintu-pintu kebaikan terbuka luas bagi siapa yang menginginkannya. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, akan terbuka pintu-pintu syurga, akan tertutup pintu-pintu neraka dan akan terbelenggu sekalian syaitan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain baginda bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan akan dibelenggu sekalian syaitan dan jin yang derhaka. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka. Dan tidak dibuka walau satu pintu pun. Dibuka juga pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walau satu pintu pun. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai pencari kebaikan, kemarilah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam. Wahai tawanan kemaksiatan, wahai banduan kehinaan, inilah bulan yang padanya dibebaskan para tawanan, diampunkan para pelaku kejahatan dan dimaafkan para pendosa. Maka segeralah merebut peluang untuk beramal dan janganlah kalian mensia-siakannya. Janganlah kalian termasuk golongan yang enggan menerima seruan. Maka bulan Ramadan akan berlalu pergi sedangkan kalian tidak memperoleh apa yang kalian hajati. Wahai orang yang berpuasa, wahai orang yang sering bertanya tentang hukum menelan debu di jalanan, tepung dan air liur, adakah ia membatalkan puasa atau tidak? Wahai orang yang begitu berhati-hati terhadap perkara kecil, namun lalai dalam perkara besar, jauhkanlah diri kalian daripada dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Jagalah dirimu daripada memakan harta saudara semuslim, daripada mencemarkan kehormatannya, menipu, menzalimi, memperdaya dan melakukan hilah terhadapnya. Adakah benar seorang berpuasa dengan hanya menahan diri daripada makan dan minum pada siang bulan Ramadan, namun dia mengabaikan anak-anaknya, membiarkan mereka bersama bekas isterinya tanpa perasaan belas ihsan maupun kasih sayang
tanpa khabar berita maupun nafkah. Adakah benar puasa seorang ibu yang telah bercerai yang menghalang anaknya daripada bertemu ayah mereka, menghalang mereka menziarahinya, bahkan mendorong mereka kepada kederhakaan dan kefasikan? Adakah benar puasa seorang ayah yang telah bercerai yang menghalang anak-anaknya daripada melihat ibu mereka, sedangkan segala kebaikan mereka diperoleh dengan mencium harum kasih ibu mereka, memandang wajahnya dan merasai hangat pelukannya? Adakah benar puasa seorang suami yang meninggalkan isteri dizalimi dengan keadaan tergantung, tidak dianggap sebagai seorang suami dan tidak pula diceraikan? Adakah benar puasa seorang yang derhaka terhadap ibu bapanya, mengabaikan mereka, bersikap sombong terhadap keduanya dan merasa berat dalam melayani mereka? Jika dia diminta, dia bakhil. Jika ditegur, dia tidak mengendahkan teguran tersebut. Jika dia harap, dia menghampakan harapan tersebut. Jika dipanggil, dia menghilang. Dia tidak menjawab melainkan dengan kasar, tidak memberi melainkan kerana takut, dan sentiasa bertangguh dalam melakukan kebaikan. Adakah benar puasa seorang yang tidur sehingga meninggalkan solat fardu, tidak menunaikan solat zuhur dan asar melainkan setelah luput waktunya, dan itu menjadi kebiasaannya sepanjang Ramadan? Adakah benar puasa seorang yang memakan harta warisan adik-beradiknya, merampas hak golongan yang lemah, anak yatim dan fakir miskin, mengambil hasil wakaf, serta menghalang mereka yang berhak daripadanya? Ya, mungkin puasanya sah, namun puasanya diselubungi kepalsuan, dosa dan kezaliman, diiringi dengan kejahatan besar dan kemungkaran yang dahsyat. Bahkan mungkin pahala puasanya tidak mampu menandingi betapa beratnya dosa, kezaliman dan jenayah yang dia lakukan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang menahan diri daripada perkara yang membatalkan dosa pada siang hari, namun masih melakukan kemungkaran sepanjang masa. Wahai orang yang berpuasa dengan menahan makan, alangkah baiknya jika engkau juga berpuasa dengan menjauhi kezaliman. Adakah ibadah puasa dapat memberi manfaat kepada seorang yang zalim, sedangkan dia bergelumang dengan dosa dan maksiat? Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dalam kalangan mereka yang berpuasa bulan-bulan Ramadan dan meliharanya, serta tidak mencemari amal dan kebaikan mereka dengan dosa. Demikianlah khutbah yang aku sampaikan. Memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Siapa yang berlindung kepada kelembutannya, pasti dia akan melindunginya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semata-mata tiada sekutu baginya. Dengan limpah kurnianya, dia menyembuhkan mereka yang telah berputus asa daripada penyakitnya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi dan junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Siapa yang mengikutinya akan berada di jalan petunjuk, dan siapa yang menerhakainya akan berada di dalam kesesatan dan kebinasaan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan selawat dan salam ke atas baginda, juga ke atas ahli keluarga dan para sahabatnya, dengan selawat yang berkekalan dan salam yang berterusan. Amma ba'du, wahai kaum muslimin sekalian, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah sedar akan pengawasannya. Taatilah dia dan janganlah kalian menderhakainya. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berada bersama-sama orang-orang yang benar. Wahai mereka yang melihat perkara yang diharamkan, kini kalian berada dalam bulan terbaik, maka janganlah kalian mencemari kesuciannya, menodai kemuliaannya dan merendahkan martabatnya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat kepada amalannya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lidahmu turut berpuasa daripada dusta dan perkara haram. Janganlah kalian menyakiti pembantumu. Hendaklah engkau sentiasa tenang pada hari engkau berpuasa. Janganlah engkau menjadikan hari engkau berpuasa sama seperti hari engkau berbuka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang menghidupkan malam namun dia tidak mendapatkan daripada amalannya itu melainkan berjaga malam sahaja. Maka berbanyakkanlah selawat dan salam ke atas Nabi, memberi petunjuk dan syafaat kepada sekalian manusia. Sesiapa yang berselawat ke atas baginda dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat.
Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan junjungan kami Nabi Muhammad. Ridailah para khulafa ar-rasyidin dan para imam yang mendapat petunjuk, yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Juga ke atas sekalian ahli keluarga dan para sahabat baginda. Jadikanlah kami bersama mereka dengan anugerah-Mu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha pemberi. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, serta hancurkanlah musuh-musuh agama. Peliharalah negara kami dan seluruh negara kaum muslimin daripada tipu daya para perancang kejahatan, muslihat orang yang licik dan hasad para pendengki, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman. Ya Allah, peliharalah tentera kami yang berkawal di sempadan negara kami. Ya Allah, terimalah mereka yang terkorban sebagai para syuhada di sisimu, wahai Tuhan sekalian alam. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang tercedera dan kembalikanlah mereka kepada keluarga mereka dalam keadaan selamat, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, kurniakanlah taufik kepada pemimpin kami Khadimul Haramain Syarifain kepada segala yang Engkau cintai dan redai. Bimbinglah baginda kepada kebajikan dan ketakwaan. Ya Allah, berilah taufik kepada baginda dan putera mahkotanya, juga kepada seluruh pemimpin kaum muslimin akan segala yang membawa kemuliaan kepada agama Islam dan kesejahteraan umat Islam, wahai Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit dalam kalangan kami, lapangkanlah mereka yang naik uji. Ya Allah, hilangkan kepedihan mereka, segeralah kemenangan buat mereka, teguhkanlah langkah mereka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam kalangan mereka yang Engkau terima puasa